Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan penceramah kita Al-Fadhil Ustaz Husaini, yang saya hormati barisan Raudah Kuasa Surau, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, bapak-bapak, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini sekali lagi kita dapat berkumpul dan berhimpun untuk sama-sama kita mendengar perkongsian atau sesi kuliah daripada Al-Fadhil Ustaz. Jadi untuk memberkati majlis kita pada malam ini, kita buka dengan umum kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi tak menggunakan masa lagi, jadi saya menjemput dan persilakan kepada Ustaz untuk meneruskan sesi kuliah beliau. Persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah, sadaqa wa'ala, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundah, wa hazama al-ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika an yahdurun. Terima kasih kepada yang saya muliakan, Tuan Pengurusi, Tuan Imam, tuan-tuan, adik-adik Tuan Kuasa Surau, para asatizah, adik-adik muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Syukur kita kepada Allah Ta'ala berkata pada malam ini kita sambung terus dalam kuliah hadis kita, syarah kitab Riyadhus Shalihin oleh Imam Nawawi rahimahullah. An Anas bin Malik, daripada Anas bin Malik, Baina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Zata yaumin, satu hari dia kata kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bulan lain dalam masjid, ya. Ikfa'atan, Rasulullah tiba-tiba pejamkan mata. Summa rafa'a ra'sahu mutabassiman, Nabi tiba-tiba pejam mata, lepas tu senyum pandang atas. Kalau kita jumpa orang tiba-tiba senyum ni, kita dah tahu nak apa. Tengok kan, kira kan. Tidak, ini cara, salah satu cara Nabi kita dapat wahyu, ya. Ada cara yang mudah terus masuk dalam dada. Ini salah satu cara ni. Sonok dan wahyu ni, bila lihat wajah Nabi ni, sahabat jangka ini mesti mereka wahyu ataupun cerita yang menggembirakan. Ada wahyu yang sangat berat Nabi terima ketika menunggang unta pun, untanya terjelepuk, jatuh kerana rasa berat sangat. Lalu wahyu berkerut dari Nabi macam orang sakit ya. Berpeluh-peluh dari Nabi. Tu. Ada yang Jibril ini menyerupai atau menjelma sebagai seorang pemuda yang tampan, kan? Ada yang Jibril ini dengan rupanya yang asal. Ketika dia peluk Nabi di Gua Hira, dan ketika Nabi ke Sidratul Muntaha, ya, Nabi diperlihatkan oleh Allah rupa sebenar Jibril ini mengandungi atau mempunyai 600 sah
600 sayap. Sahih itu. Kita kena beriman, percaya bahawa Jibril 600 sayap dan besar sangat. Lepas tu dia boleh turun naik sangat cepat. Ada lagi yang lebih besar daripada Jibril. Ada tak? Ada. Malaikat Hamalatul Arsh, malaikat yang menanggung Arsh. Arsh ni makhluk Allah paling besar. Paling besar Arsh. Yang menanggungnya itu ada 8 malaikat yang paling besar. Maknanya Jibril bukan yang paling besar, tapi dia yang paling mulia, paling hebat kerja dia, kerana dia mendukung membawa wahyu Allah. Sebab itu dia disebut dalam surah Al-Qadr, tanazzalul malaikatu war-ruh. Kan? Ulang. Turun para malaikat dan roh. Roh itu siapa? Ruhul Qudus, malaikat Jibril disebut tadi. Kalau Allah Ta'ala sebut tanazzalul malaikah pun dah cukup dah. Sebab Jibril termasuk malaikat, tapi disebut lagi roh itu, nak menunjukkan kehebatan, kemuliaan Jibril alaihi salam sebagai ketua malaikat. Dan yang paling penting saya kata tadi, tugasnya yang sangat hebat, iaitu membawa wahyu perantara Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqulna, sambung hadis ni. Maka kami pun tanyalah pada Rasulullah, kenapa senyum, dongak kepala? Ma adhakaka ya Rasulullah, kenapa kau ketawa, kau senyum ya Rasulullah? Qala, Nabi pun menjawab, unzilat alayya anifan surat, telah turun kepada aku baru je tadi. Masa dia senyum tu satu surah. Surah apa? Faqara'a, Nabi pun baca surah itulah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Surah paling pendek. Nabi senyum bukan turun surah itu sebab pendek. Kita senyum sebab apa? Kalau Pak Imam baca ni seronok kan? Senyum kita. Dia lah lapar-lapar penat, Imam baca Inna A'tainaka. Wah, seronok yang cepat tu. Okay. Nabi senyum sebab isi kandungan itu. Berita gembira buat Nabi dan umat baginda. Inna, sesungguhnya kami, a'tainaka, bagi kamu, beri pada kamu wahai Muhammad, al-kautsar. Kautsar ni apa? Kautsar ni ada banyak makna sebenarnya. Bukan sahaja kita maknakan selalu kita dengar telaga Kautsar, bukan itu saja. Para mufassirin memaknakan Kautsar ni banyak melalui hadis-hadis ya. Antaranya Imam Al-Qurtubi, dia mengatakan Kautsar ini ada 16 makna. Termasuk yang Rasulullah SAW sebut apa? Huwa nahrun, ia merupakan satu sungai. Kau tahu? Bukan telaga, sungai. Yang sungai ini asalnya dari mana? Sungai mana? Daripada mana? Daripada syurga. Syurga ni ada berapa sungai? Ingat tak? Kita belajar tak? Syurga ada berapa sungai? Ada? Dalam surah Muhammad ayat 15. Tilkal jannatul lati mu'idat lil muttaqin. Sungai-sungai yang disediakan kepada orang yang bertakwa. Orang tersebut ada berapa? Ada 4. Sungai apa? Sungai nombor 1 yang paling baik yang Allah sebut dulu, sungai ni air kosong. Ingat tak? Lam yataghayyar ta'muhu, rasa tak berubah. Maknanya air kosong ni adalah air terbaik dunia akhirat. Bukan teh tarik. Lagi hantam lagi teh tarik roti canai. Oh, memang kau lah. Itu juga kesukaan aku juga. Kadang-kadang kepengen kan minum je teh tarik ni. Bila mama juga cari, betul? Kalau kat sini mama akan buat. Ni air nombor 1 ya, kalau sebut terbaik. Tapi kalau jumpa doktor, pakcik
diabetes tinggi ni. Pakcik minum teh tarik ada. Dan dia suruh minum air. Minum banyak air insya-Allah. Kalau dah sebut dulu dah dalam Quran 1400 tahun dulu. Bagi mana-mana doktor saya jawab, dia kata air mineral, air terbaik. Kalau dapat air Zam-Zam kita tak dapat, betul? Yang biasa-biasa ni lah, murah sikit, kami murah malu kan? Yang botol hijau, buah, si baik air buah ya. Okey, insyaAllah. Yang kedua air apa? Air susu. Sungai tu, bukan air kelantung, sungai. Lagi air madu. Air madu terbaik. Air yang lagi satu air arak, khamar, air arak. Ini semua air-air yang Allah Ta'ala dah sediakan. Yang punca sungai empat ini daripada mana? Syurga paling tinggi. Syurga apa? Syurga apa? Firdaus. Ada tukang minta kan? Ilahi laskunil firdausi a'la. Wahai Tuhan, aku tak mampu nak capai syurga Firdaus ni. Berdari lah, bukan tak nak. Orang jangan ngomong mentol. Firdaus apa tak nak. Ini ungkapan Syafi'i, ini syair ni, syair Qadiri. Tak layak aku ni masuk syurga Firdaus. Kerana tempat tu Nabi-Nabi, orang-orang hebat. Dan ada satu tempat lagi di situ yang namanya Al-Wasilah. Nabi kata satu orang saja boleh duduk situ, tak tahu siapa. Dan aku mohon berdoa, mudah-mudahan aku yang duduk di Al-Wasilah. Sebab itu tuan-tuan sunnah berdoa untuk Nabi ini. Bila? Setiap kali lepas azan, Allahumma rabbaha, baca sama-sama, 1, 2, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah. Dia kurniakanlah kepada Muhammad ya Allah al-wasilah. Ini Nabi sebut dalam hadis lain, Nabi uraikan wasilah itu tempat special sangat. Nabi pun tak tahu, tapi dia kata mudah-mudahan aku yang duduk di situ. Jadi sunnah kita mendoakan supaya Nabi kita itu dapat yang al-wasilah, makam yang tinggi sekali. Baik. Ada juga yang memaknakan dia apa? Haud, telaga. Dalam hadis lain pun sebut telaga, yang mana telaga ini dia mumasyar. Disebut mumasyar. Yang mumasyar ni memang kita sangat dahaga tengok orang lah, tengok amalan masing-masing. Kalau you baik, Allah Ta'ala terima, tempat kau syurga. Masyar ini tempatnya sangat bagus bagi kita, sangat baik. Iaitu apa? Tempat naungan daripada kepanasan yang kata sangat terik. Kita juga terhindar daripada banjir peluh. Hadis kata ada satu sampai Bulali, sampai betis, sampai pusat, sampai dada, sampai sini kita cuma-cuma bila masyarakat. Kita tak nak kan? Alhamdulillah, biarlah kita orang yang dapat teduh pada yang berada yang masyarakat ini, dapat minum telaga Kausar ini. Sekali minum takkan dahaga. Itu kelebihan itu Nabi Udira sangat. Muhammad ni kalau berkaitan dengan umat dia, seronok dah. Betul? Sangat sayang sangat dia dengan umat. Macam mana tuan-tuan sayang dengan anak, dapat gembira kan? Untuk aku dapat duit ni. Apa? Durian runtuh. Bukan aku, untuk aku, isteri anak aku pun dapat manfaat. Begitu gembiranya Nabi SAW. Jadi 50,000 tahun. Orang yang paling bangsat 50,000 tahun. Tadi yang bermakna lama lah, sangat lama, melebihi umur kita beribu kali-kali. Umur kita mungkin agak berapa? Nak berapa tahun? Nak hidup berapa tahun agak? Awak ada 70? Belum ke? Belum lagi ya? Alhamdulillah, alhamdulillah. 100 tu kejap ni tak ada. Tak jumpa kakak ya. Lepas tu bila kita tanya
Kalau tengok gaya tanda-tanda tak jumpa kita. Betul? Satu sebab kita dah terburuk. Nombor dua, Nabi kata kalau kiamat ni ada tanda-tanda tanda-tanda besar dia. Apa? Tanda kiamat ni yang besar. Matahari terbit daripada barat. Nabi Isa pun tu turun. Dajjal mata satu tu turun. Kita jumpa belum? Belum, rasa-rasanya tak tahulah. Cucu cicit kita pun belum tentu jumpa. Tapi kita pasti dapat ataupun menghadapi. Semua orang wajib menghadapi kiamat juga, tapi kiamat kecil. Kiamat kecil tu bukan nak kata tak siksa lah kalau yang tak baik. Kiamat kecil tu maknanya individu je. Kalau kiamat besar ni semua makhluk sekali habis, betul? Itu makna kiamat besar. Ya, kita nak mati dengan baik, lepas mati dibangunkan yang mahsyar dalam keadaan baik. Sebab itu di dunia ni hidup buat baiklah kita dengan orang. Jangan cari banyak musuh, betul? Permaaf-maafan kita, betul? Kerana di sana balasan Allah sangat adil. Kan? Ingat itu. Siapa yang dapat yang mahsyar itu? Yang baik ni berapa tahun Nabi kata? Yang baik dia mahsyar berapa lama? Hanya selama satu solat zuhur. Cepatlah. Cepat. Tuan-tuan sembahyang zuhur berapa minit? 10 minit. Tak nak cepat. Lagi cepat lah. 10 minit. Oh, okey lah tu. Dahsyat tu. 10 minit tu bertahan. Ada orang satu rakaat 1 minit. Kalau 4 rakaat 4 minit. Saya kenapa cepat sangat? Saya nak cepat dia rumah syar. Oh, pandai yang jawab. Mati begitu tak dengar lah. Okey. Jadi siapa itu? Mudah-mudahan kita dapat minta doa, dapat naungan daripada Allah. Siapa? 7 golongan yang saya selalu sebut. Dan benda ni kena pula supaya kita nak target dapatnya. Daripada 7 tu aku dapat 1 jadilah. Ya, dan 1 jadilah. Ini adilnya Allah Ta'ala kan. Semua golongan dia dapat. Nombor 1, orang yang besok senang di akhirat yang mahsyar, dapat minum telaga haud. Siapa dia? Al-Imamul Adil. 1, pemimpin yang adil, walaupun dia bukan daripada parti keadilan. Bukan kita politik lah. Oh, begitu orang itu parti keadilan dah. Adil tak kira siapa kan, daripada mana. Kalau you adil, nak adil di senang tu susah. Pemimpin adil ni, dia tak banyak solat, tak banyak baca Quran, tak banyak bangun malam. Kenapa? Dia sibuk menyantuni rakyat. Itu lagi besar daripada baca Quran. Nombor tu. Sehingga Allah Nabi sebut dulu, dia orang nombor 1. Kita tengok. Kita boleh dapat yang ini. Agak boleh dapat tak? Pemimpin adil. Boleh tak? Akak jadi YB, boleh? Tak ada. Muka pun tak tercalur. Okey, buang jauh yang dekat. Kita tak jadi pemimpin. Okeylah, paling tidak jadi pemimpin sebuah keluar. Cuma tak sehebat yang memimpin berjuta-juta orang ini. Itu lain. Yang kedua, siapa? Tengok itu dapat tak? Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masjid. Orang yang hatinya terpaut, tergantung di masjid. Nabi tak kata orang yang ulang-alik di masjid. Dah, terpaut macam kipas. Dia tetap terpaut, berpusing ke tidak, betul? Dia tetap terpaut. Kalau nak kata orang ulang-alik aja, orang yang menyusyik ni tak ada lah. Tak dapat, betul? Nampak cantiknya bahasa Nabi. Terpaut, walaupun dia di luar, tak dapat pergi masjid, kerja kan. Hati dia sentiasa ingat masjid atau surau. Betul? Dia tak datang tak apalah, kerja, tapi keripap dia sampai. Tu hati. Wah, tahu subat dia sampai. Oh, tak ada. Kita sangka baik dah dia kerja kan. Burger dia sampai. Betul? Orang mana? Tak ada. Sangka baik kan. Dia situ kerja. Nampak tu? Tu orang yang terpaut hatinya di
di masjid. Kalau dah masuk masjid, seronok betul, rasa tak nak keluar. Suka duduk lama dalam masjid dengan kuliah. Ustaz ni kenapa sejam aja, patut 2 jam. Okey. Dah dapat dengan ustaz. Tak adalah, bukanlah maknanya kita ni mana-mana pun kita fikir kan, hati terpaut di masjid ni. Dia pergi mana-mana musafir pun kan, ada apa singgah kan. Kalau dah keluar masjid, keluar surau tu, lah bila nak datang surau lagi ni? Nampak? Dia keluar, dia pergi rasa hati sini. Dia kipas tu, dia tetap, okey? Terpaut. InsyaAllah boleh dapat yang ni. Boleh? Besar ganjaran tu. Main-main. Dan kita kalau orang yang mungkin tak berapa ada, tak kaya dan sebagainya, pencen pula sudah kan, tak ada apa kerja sangat yang memukung kita. Inilah ruang kita untuk berulang alik ke masjid surau. Para perempuan tak? Nah, perempuan macam mana? Ada kuliah datang kan, perempuan dia tak macam lelaki kena solat Jumaat kan. Dia tak ada. Dia datang tu sebab apa? Ada kuliah. Solat Jumaat dia tak payah datang pun tak apa. Sebab solat perempuan terbaik di rumah. Ingat tu. Dalam rumah terbaik mana lah semayang? Nang bilik, dalam bilik paling baik. Kat penjuru katil tu semayang. Itu Nabi kata. Habis semayang sini boleh. Dia kata ada kuliah kan, ada ceramah, datang. Ada majlis ilmu dah, datang. Okey, InsyaAllah boleh ya ni. Tengok yang ketiga. Ni agaknya macam-macam boleh lah. Okey, tengok yang ketiga. Siapa lagi? Rajulani tahabba fillah. 2 orang lelaki yang kasih mengasihi kerana Allah. Ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Bertemu kerana Allah, berpisah juga kerana Allah. Setengah ulama kata ini dia. Kau datang kemari, kau solat, kau juga bertemu dengan sahabat. Kerana apa? Kerana Allah. Kita datang sini bukan nak buat maksiat, bukan nak berpesta, tetapi lillahi ta'ala juga termasuk. Ini ada dua. Nampak tu? Ini ringan ni. Paling ringan. Kalau bagi, maknanya semua orang ada perlu keluar. Sampai Rasulullah ketika dia tarik tangan Mu'az bin Jabal kan, dia pegang dan dia kata, wallahi la uhibbuka, demi Allah wahai Mu'az, aku sangat sayang dengan kau. Siapa? Mu'az. Nabi sampai bersumpah wallahi. Maka Nabi benar-benar cinta dia dengan para sahabat. Bertemu. Okey? Bukan bertemu lagi perempuan. Enggak. Laki perempuan sama laki dia. Baik. Boleh tak dapat yang itu? InsyaAllah Okey. Yang berapa? Yang keempat. Yang keempat, orang yang bangun malam berzikir, bangun malam akhirnya solat, fafadat aynahu, mengalir air mata dia. Nak bagi tahu apa? Taubat sungguh-sungguh. Bangun malam khalian, Nabi sambung, dalam keadaan sorang-sorang sunyi. Yang menangis dekat zikir munajat tak kira sebab ramai. Nabi bagi syarat tu. Kau nangis betul-betul lillahi ta'ala, orang lain tak nampak. Kalau nangis tengah zikir ramai, mungkin apa? Dia tengok kawan sebelah nangis, dia pun nangis. Tak masuk, sorry. Ataupun dia tengok Pak Imam tu zikir melayu-layu kan, Pak Imam menangis, dia pun sedih menangis. Oh, tak kira. Nabi kata sorang-sorang malam hari, orang lain tak tahu. Okey, boleh tak? Bangun malam perempuan ni. Okey. Bukan senang juga ya. Mana betul-betul ikhlas, kita ada nak riak, ujub semua dan sebagainya. Tapi itulah tempat istimewa sangat. Yang mahsyar seronok, pendek, satu kalah. Orang lain beribu-ribu tahun, awak sekejap saja terus masuk dalam syurga. Tapi kalau itu bukan dia kata satu jadi kan? Siapa lagi? Orang yang Nabi kata, orang yang infak harta, tangan kiri tak nampak
tangan kanan infak. Maknanya apa? Dia tu besar kan, ini berat. Dia baru belajar orang tak di surau, dia akan satu. Tak, bukan itu. Boleh. Maknanya apa? Dia tidak ungkit, kan? Yang dia bagi tu dia tak ungkit, dia juga tidak riak dah. Lillahi ta'ala. Boleh? Yang ini. Baca tahlil nak bagi duit nak tulis nama kan? Nak tulis nama kan? Buat tahlil, unggahan nak puasa, perlu tulis nama kan? Tak perlu. Tak perlu tulis nama. Allah Ta'ala Maha tahu. Kau dengan ini Allah Ta'ala ni macam kau. Nak kena sebut you terlintas dalam hati. Ini RM50 untuk mak bapak aku, bagi pengurusi, bagi bidari. Terus sampai tu. Yakin Allah kan? Nak tulis-tulis bagai ni. Saya tak setuju di mana-mana buat. Minta maaf lah. Bukan itu cara kita didik masyarakat. Kita didik masyarakat macam Nabi sebut. Bagi tangan kanan, tangan kiri tangan, nampak besar. Dah mana? Kalau you tulis nama, sebut nama, sorry tak dapat. Lagi-lagi masuk Facebook. Lagi tak ada. Macam negara ni kan, dia ajak dia kelas. Masuk agak-agak sampai surau, masuk tabung tu. Blus kot. Masuk. Dah, apa dah belok? Kalau betul saya kata nak buat juga kan, bagi. Okeylah, katalah pihak surau masjid kata suruh. Apa? Surat kan? Tangan apa, kita buatlah. Okeylah, tu nama juga nak tahu bilangan dah. Itu dia. Jangan senang saya lah. Malu juga. RM50 bukan RM5,000. Betul juga kan? Ataupun tak apalah kan? Saya bagi ni. Ni untuk tahlil, untuk unggahan ni kan? Best kan? Kita orang faham agama, jangan jadi macam itulah. Tak malu juga. Semua yang kena tunjuk betul. Maksud tunjuk. Nak baca, nak beramal begitu pun tak kena tunjuk. Itu bukan cara. Bukan itu sunnah juga. Baik. Yang berapa? Boleh? Okey. Ada lagi tak? Ada. Satu lagi apa? Orang yang diajak berzina tapi dia tolak. Yang ni boleh tak? Tapi bagi syarat. Yang ajak berzina itu zu mansibin wa jamalin. Dia ada 10 syarat. Satu, kaya dan sangat cantik. Kalau kaya ni tapi dah tua, dia datang ajak kita. Dah tua tapi kaya. Jom. Aku tak nak, takut kerana Allah. Tak ada. Orang tua. Cantik tapi tak ada duit. Kan? Orang cantik tapi duit tak ada. Aku takut kerana Allah. Tak jadi. Dia nak dua-dua. Nak bagi tahu. Cabaran sangat besar. Dia bagi lagi awak duit. Betul? Kalau dua-dua tu ada, tapi ini dugaan ni ada tak? Kali ke? Orang ajak. Nak ke muka repot dah tu. Tak ada lah dugaan ni. Kita cari dapat dari tu lah ya. Masjid kan, sedekah, bangun malam, insyaAllah. Cubalah. Yang paling mudah kan kita kan. Tak payah banyak modal kan. Sedikit tenang tu. Mudah-mudahan kita tolong orang yang dapat naungan yang bermasyar, dapat minum apa tadi? Telaga Kausar. Baik. Dan satu lagi makna. Tetapi dah banyak-banyak 16 tu tak cukup masa lah. Kita sambung tahun-tahun depan. Satu lagi makna yang besar juga apa dia? Kausar itu maknanya nikmat yang sangat banyak. Allah Ta'ala kata Kausar ni, bayangkan Kausar. Kausar asalnya Kasaro. Buang Kasuro. Banyak asal. Pernah dengar Kasiro? Betul tak? Pernah dengar kan? Kasiro itu bubuh ya. Kasayaro. Kasiron lebih banyak daripada Kasro. Tapi datang melayang ini, buang apa? Tambah waw lah. Kausar. Kausar lagi banyak daripada kasir, lagi banyak daripada kasro. Maknanya nikmat yang Allah bagi pada Muhammad melimpah ruah.
nikmat apa Allah bagi ni? Ya? Apa tadi? Nikmat iman, nikmat Islam. Sama juga. Kami kita pun kena ibadah Islam kan. Nabi tidur macam mana tak? Oh, kapet ni bagus sangat lah. Nabi tidur lepas tamarkan. Sahabat tengok berkelak-kelak apa? Orang jawab apa? Baru bidur-bidur. Pelepah, bukan pelepah dalam badan tu. Nikmat apa ni orang akan kata begitu? Dan Nabi sangat suka. Bagi nikmat anak Nabi lagi semua mati. Tak ada yang hidup lagi. Kan? Yang hidup selepas Nabi mati ada seorang yang hidup, itu pun perempuan. Tapi lepas tu 6 bulan pun meninggal. Siapa dia? Fatimah sejak dia. Apa nikmat Nabi? Oh, rupanya nikmat Nabi adalah yang orang lain tak dapat. Pahala yang paling besar, manusia yang dapat ganjaran pahala paling besar adalah Muhammad Nabi Muhammad. Nikmat besar. Sekarang orang Islam ni, sekarang ni ada berapa juta, ada berapa bilion sekarang ada. Yang kita jangka lah, boleh tahu berapa juta sekarang, berapa bilion umat Islam ni. Ada 2 bilion. Okey. Oh. Ini sekarang, kalau daripada 1400 tahun dulu sampai kiamat, berapa ramai Nabi punya follower? Berapa ramai? Berapa banyak? Setiap orang dia Islam, Nabi dapat pahala dia. Dahsyat. Berbilion-bilion pahala Nabi. Orang lain, Nabi lain pun tak boleh lawan. Nabi lain, Rasulullah kata, ada yang tak ada follower langsung. TikTok tak laku. Tak ada baca, tak ada tengok. Ada yang Nabi kata satu Nabi itu 2 orang je. Dan ada juga Nabi itu orang lain ikut, anak-anaknya tak ikut pula. Betul? Lot Nabi Nuh kan. Tapi Nabi Muhammad berapa ramai follower dia tak terhitung. Kita ya Allah sampai kiamat, tak bila kiamat ni lama lagi. Kalau angka semasa ni kata 3 bilion, bayangkan zaman cucu kita berapa bilion lagi. Nabi kata man dalla ala khairin kafa'ilhu. Siapa tunjuk satu kebaikan, dia dapat pahala macam mana orang yang dia tunjuk itu buat. Dia pahala. Bayangkan berapa ramai yang mengucap La ilaha illallah Muhammad Rasul. Nikmat paling itu dah disuka. Okey, jawapan itu apa? Bila Allah Ta'ala kata wahai Muhammad, aku kurniakan engkau nikmat paling besar. Ayat 2. Ayat 2. Inna a'tainakal kautsar. Kedua, fa jawab tu. Maka kau dah dapat nikmat banyak, nikmat besar tu wahai Muhammad. Allah suruh apa? Fasalli. Salli apa? Solat umum, bukan fardu je. Solat umum. Lepas tu Nabi banyak bangun malam. Nabi bangun malam sebab nak syurga ke? Sebab nak ampun dosa ke? Tak ada. Nabi confirm masuk syurga. Ingat? Kita bangun malam taubat, minta ampun. Nabi bangun malam bengkak-bengkak kaki sampai Aisyah tegur, kenapa bangun malam lagi? Kau confirm syurga, dosa tak ada kan? Kenapa? Sampai dahsyat sungguh. Kan Aisyah kan? Berapa surah kali baca? Surah Fatihah. Huzaifah, dia ikut Nabi solat malam kan, nak tengok macam mana Nabi. Nabi pun lepas ni cerita bangun malam, bangun malam tu sorak-sorak. Nabi lepas Fatihah baca surah apa? Baqarah. Al-Baqarah ada berapa ayat? 286 ayat. Sampai ayat 100, Huzaifah kata, aku berharap Nabi berhenti, rukuklah pada ayat 100. Dah, Nabi sambung. Sambung
akhir surah Al-Baqarah. Nabi tak berhenti. Nabi sambung surah seterusnya. Surah apa? Lepas Baqarah surah apa? Surah Ali Imran. Nabi sambung. Lepas dia Nabi sambung tu, Abu Dharr kata, aku dah tak ada harapan dah. Tak boleh dah, tak boleh jangka. Ya Allah, hebatnya Nabi. Ingat Ali Imran berhenti. Nabi sambung surah apa lagi? Ali Imran 200 ayat. Dan Nisa sambung lagi sampai habis. Ya Allah. Boleh kita katalah bila daripada cara Huzaifah tersebut, kita kata memang macam menyesal Huzaifah itu. Ikut dah sembahyang loh. Memang tak mampu. Sama begitu sekali. Nak bagi tahu apa? Ni dia nikmat banyak. Nabi bersyukur. Nabi sembahyang tu semua syukur. Afala akunu abdan syakur. Tak bolehkah aku jadi hamba yang bersyukur? Kan beza. Nabi sembahyang sebab bersyukur. Awak sembahyang sebab ya kita nak ampun dosa kan, taubat sebagainya. Dia berbeza. Jadi tuan-tuan, kalau ayat itu ke kita juga kan, bukan untuk Muhammad kan Quran ni. Okey. Allah kurniakan pada kita nikmat banyak tak? Banyak tak nikmat? Betul. Dulu rumah sewa, sekarang dah beli rumah. Nikmat tak? Nikmat. Dulu naik motor cabut je, sekarang dah beli Azia. Nikmat tak? Nikmat. Betul tak? Dulu anak sikit, sekarang jadi ramai anak cucu. Nikmat tak? Semua tambah. Duit DPM makin tambah ke makin kurang? Makin tambah. Bini, isteri. Oh mana orang sorry. Tambah apa? Ya, tambah tak? Satu cukup lah menjaga betul. Satu tu upaya tu amanah daripada Allah. Ya. Tak ini cakap je. Tapi kalau yang dah 2-3 tu, mudah-mudahan lah kan yang dah ada video. Sini ada ke? Ada dua tidak ada. Ada sini yang 1, 2, 3 ada. Tak ada? Tak aku ya? Tak ada kan? Ya? Tak ada lah. Satu yang jaga yang ada. Pengalaman saya pada jumpa kawan yang poligami ada 2 orang. Lepas kat lepas buat tanya kan? Dia macam mana? Okey tak? Pakai dulu ni. Dia kata kalau belum dia wacor. Kalau belum jangan. Maknanya apa? Tak ada masalah kan? Dia dah 2. Anak sana, anak sini kan? Tak payah kau dibuat ni. Jangan main. Ya? Satu dia dulu. Lalu baca ayat Faqihu ma qadalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba'. Kalau Pak Imam baca tu kan, nikahilah perempuan mana-mana yang kamu dah suka 2, 3, 4. Nanti dia pegang tu. Allah Ta'ala pula tak sebut 1 dulu, sebut 2 terus. Masna terus. Tapi ujung tu dia baca ayat tak habis, pandai dia. Dia tak baca yang ujung. Yang ujung tersebut fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau bimbang tak boleh berlaku adil, kahwin 1 tersebut. Itu tak nak dibaca. Pandai dia. Kata hukum sunnah. Harus hukum sunnah. Jangan pandai-pandai. Baik. Kita dah mendengar banyak kan? Nabi dia sama sembahyang, begitu panjang. Jangan cakap lah, Nabi tak boleh bawa barang. Okey, kita bila nikmat banyak, kita sembahyang tambah tak? Tambah tak? Ke 5 waktu je. Kalau 5 waktu tu ulama kata belum solid lagi. Seorang sebut solid sembahyang umum, termasuk sembahyang fardu dan sembahyang sunat. Jadi saya tak nak cakap yang panjang macam-macam sunat-sunat. Okey, kita ambil yang 3 tambah 3. Ini pun kalau buat tak dah perfect dah bagus cemerlang sangat. Yang dituntut, yang muakkadah. Okey. Sembahyang fardu 5, tambah lagi yang ini. Sebab arah Allah ni fasalli, makin banyak sembahyang. Sebab nikmat banyak. Betul? Macam Nabi. Nak macam Nabi tak mampu. Imam baca buat habis marah.
Sampai Isma Rabbikal A'la. Waduh, dah belum dah. Tak lama dah dapat surat layak. Pak Imam baca panjang. Nampak tak? Baru baca Al-A'la, baru baca surah Sajdah. Oh, berdek dah lutut kan. Tak boleh bangun, berdiri ke duduk lah. Masalah dia kan. Baik, kita ambil ya. Ni nak ikut ayat ni. Sembahyang, tambah. Jangan banyak, ambil yang dituntut aja. Satu, sunat apa? Solat sunat rawatib muakkad. Wahai muakkad tak nak cerita. Yang muakkad pun cukup lah. Alhamdulillah dah. Apa dia yang muakkad? Yang dituntut solat yang mengiringi solat fardu. Subuh ada? Subuh ada tak? Sebelum ke selepas? Sebelum. Berapa rakaat? 2. Nabi kata 2 rakaat fajar lebih baik daripada dunia dan isinya. Sampai tak buat salah. Kuat-kuat kubur. Nampak? Dunia ni kan hebat kan? Dapat solat fajar lagi hebat pahala ni. Zuhur? Zuhur tak makan. 2 sebelum dan 2 selepas. Dan berapa rakaat? 6. Kalau tuan-tuan lagi rajin nak buat 4 pun boleh. Tapi yang 2 lagi itu ghairu muakkad. Yang dituntut 2. Ada orang nak buat 4, silakan. Saya kata tadi, kita nak ambil yang dituntut cukup. Itu buat istiqamah pun dah. Cantik lah. 6. Asar ada? Asar tak dituntut. Bukan muakkad. Sebelum ringan. Tolak. Apa yang pula cepat? Waktu balik kerja tu bola kan? Nama Allah Ta'ala senang ringan. Asar tak masuk. Maghrib selepas berapa rakaat? 2. Berapa dah? 8. Isya sebelum tak masuk, selepas. Sebab itu kalau dituntut lepas ceramah kena solat. Sebab tak dituntut di perkauman. Benar-benar. Selepas berapa rakaat? 2 juga. Ada yang 4 silakan. Tapi saya cerita yang muakkad. 2 rakaat selepas isya. Berapa rakaat semua? 10. Konsistennya. Buat. Rasa dah diri anda. Jawab. Okey. Ada lagi yang 2. Ada lagi 2. Nanti malam sebelum tidur buat witir. Witir berapa rakaat? Kan? Witir ni maknanya apa? Ganjil. Kalau 2 bukan ganjil itu genap. Paling kurang 1. Kebiasaannya berapa? 3. Kalau mana ada ruang boleh buat 2, kena buat 2. Maknanya 2 dulu tambah 1. Macam tuan-tuan solat tarawih. Tuan witir ni berapa? 3 kan? 2, 1. Betul. Itu sunat. Nabi kata sunat ni mesti masna. 2. Selagi boleh buat 2. 3 boleh buat 2 kan? 2 salam kan? Macam mana niat kan? Kalau 2 rakaat usolli sunnatan muqaddimatul witri. Jangan usolli sunnatal witri rakaatain. Salah. Saja aku solat witir 2 rakaat. Tak betul. Saja aku solat ganjil tapi 2 rakaat. Tak betul. Sebab tu ulama buku itu usolli sunnata muqaddimatil witri. Baru terus. Kalau yang 31 tu boleh terus. Usolli sunnatal witri. Boleh. Rakaatan kan? 1. Okey. Jika-jika yang kan? Yakin? 1. Okey. Habis. Lagi 1 je. Cukup lah. Surah apa? Yang tutup lagi 1. Surah apa yang akan buat dulu? Masa goreng ikan. Lupa jemur kayu. Sunat duha. Cukup lah tu. Bagi saya pada bagi saya campur tuan. Buat
sedar dengan suami. Duha paling kurang berapa rakaat? 2. Yang baik 4. Nabi sebut 4. Nah, lebih bolehlah bagi 4. Kalau 4 ni Nabi jaminkan oleh saya, Allah settlekan urusan kamu pada hari itu. Siapa yang buat 4? Kalau 2 ni, siapa yang buat 2 rakaat, dia bagi makan segala sendi dia dalam tubuh badannya. Kuatan. Kalau yang kata tambah rezeki, itu doa. Oh, kenapa sembahyang duha nak tambah rezeki? Orang Melayu ni tak sembahyang pun rezeki. Semua duit aja. Sembahyang ibadat ni duit tu lah. Kenapa berbohong? Apa tu? Tu dekat restoran tu. Ayah Sri Budi lah, tengok. Dia baca Quran pun nak duit kan? Ayah Sri Budi lah. Sembahyang pun dia duit juga. Itu doa yang sangat lemah di situ. Yang 2 itu kuat, ya. 4 rakaat settle urusan, 2 rakaat bagi sendi makan. Sendi makan, sendi badan. Badan kita ada berapa sendi? Badan kita berapa sendi? Badan kita ni ada 360 sendi Nabi. Cuba kira. Dia orang sendi lah. Kalau dalam benda itu sahih, hadis sahih, tak payah kira kompong betul. Mana bukti ya? Dan dikajian dalam clinical atau anatomi tahun 2020. Kalau dibaca, kajian sains menunjukkan dikaji badan kita memang macam Nabi sebut ada 360 sendi. Hebatnya Nabi kita, bukan ahli sains pun. Nampak tak? Tak yakin tadi kan? Nampak? Dia mendahului 1400 tahun dulu. Okay? Jadi saya cukup habis ayat kata dulu. Fasalli li rabbika. Okey, sembahyang kita tambah yang itu pun cukup kan? Cukup yang itu insya-Allah. Wanhar akhirnya dan inharwa dan sembelihlah korban unta. Inhar di unta, sembelih unta. Masalah bukan sembelih lembu. Sembelih lembu izbah. Kita tak ada utusan. Maknanya Allah Ta'ala tahu kalau nak korbanlah lembu yang gemuk, yang sehat, banyak daging, banyak bagi manfaat. Itu maknanya. Kalau lembu ni disebut wa qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Lembu baqarah zabah, tadhbahu. Bukan inhar. Okey. Berapa ekor lembu tuan? Sini 10. Masya-Allah. Lembu salo. Dua. Jangan kerajaan pun kerajaan. Satu kan? Lembu. Pun kira bukan lembu model kan? Bukan model. Pernah tengok model jalan? Kekok. Lepas tu bentuk kecil nampak tu fikul kan? Kan model kurus. Saya tengok pernah dapat dulu, ya Allah. Tak sampai hati nak tengok. Mungkin bukan orang yang bagi ini yang cari tak mana-mana kan? Di sepatnya dia pakai tulang murah-murah kan? Ada selek di mana itu. Sekarang kita komplain kan? Sebentar, alhamdulillah dapat yang itu ada sikit. Bukan ada model. Walaupun tak dapat lembu satu orang. Tempat saya ada lembu satu sekor. Berapa? 10,000 betul. Saya sendiri nak cari ni upaya. Yang saya cerita pasal bubble ingat tak? Anak kampung token bubble tu, air bubble tu. Okey pula. Dia mak kampung saya dengan baju orang kampung di bawah 100 bulan. Bagi sponsor lembu 10. Daging ni tengok besar kan. Yang kesian bukan yang dia senang ya. Potong dia tak masalah. Yang nak jatuh kan tu. Kalau balik tak boleh. Besar. Mudah itu lebihan lah harga tu kan. Kita dapat. Macam yang lain kan. Itu 27 insya-Allah.
Okey. Jadi setakat itu sajalah pertemuan kita ya. Cukup kan? Pada malam ini kita ada sama-sama kita penuhi hajat saudara kita Tuan Haji Sarudin ya. Bin Yusuf. Betul kan? Sarudin bin Yusuf kan? Tuan Haji saudara kita ni bakal dapat cucu insya-Allah dalam sebulan lagi ataupun tak lama lagi. 2 orang anak perempuan dia. Satu Syarifah Nabila dan Syasha. Pandai bagi nama ya. Dia nama Syasha Farhana. Ya, ini dulu adalah anak Tuan Haji. Tentu saya tak bacakan doa, saya tak sebutkan nama dia. Tuan niatlah ya, aminkan doa untuk orang yang saya sebut tadi. Mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatkan ya, sihat badan yang melahirkan dan yang dilahirkan, dapat keturunan zuriat anak-anak yang soleh dan solehah nanti insya-Allah. Bukan tali ya, terus saja doa. Astagfirullahaladzim. La ilaha illa huwal hayyul qayyum. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tuqaddirna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'na biha indaka 'alal darajat wa tuballighna biha aqsal ghayati min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilm wa barakatan fil rizq wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan 'inda al-maut. Allahumma awwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan min an-nar wa rahmatan 'inda al-hisab. Ya Allah, Tuhan kami, ampunkan dosa kami ya Allah. Dosa kedua ibu bapa kami, dosa seluruh muslimin dan muslimah, khususnya hadir pada ini. Ya Allah, perkenan mustajabkanlah doa kami, hajat kawan kami, sahabat kami, Tuhan Haji Sarudin ya Allah. Kemudian keselamatan pada anaknya dan pada cucunya. Kurniakanlah kepada mereka zuriat, keturunan anak-anak cucu yang soleh dan soleh. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu. Assalamualaikum warahmatullahi